Aku tak puas hati betul lah dengan markah ujian matematik aku semalam. 92%. Macam manalah 8 soalan aku boleh tersalah jawab. Okeylah tu. 92% dah kira dasar dah tu, Sob. Aku dapat 70 aja. Aku tak puas hati lah. Masa ujian penggap pertama dulu, aku dapat keputusan 100% tau. Apa tu ah? Entah. Entah. Hantu tak, Sob? Aku pernah tengok cerita hantu dalam video. Macam ni lah rupa dia bila terbang. Ngarutlah kau. Tahyul semua tu. Ini zaman moden lah, Bu. Mana ada hantu? Adalah, Sob. Kalau tak ada, kenapa orang putih selalu buat cerita-cerita pasal hantu? Aku selalu tengok mula-mula dia menyerupai api. Lepas tu bila hijab kat tanah aja, wah, dia bertukar jadi hantu. Alamak, apa pula tu? Apa? Ma, hantu! Sob, hantu! Lakulah! Wah, lari! Lari! Aduh, Nat, aku kekurangan oksigen. Aduh, sedih penatnya aku. Tak guna punya abu. Buat aku terperanjak je. Kelawar pun nak takut. Alamak, kemana pula hilangnya Usop ni? Sudah. Tak kena makan hantu pula ke? Parah ni. Asyik, apa aku nak cakap kat mak dia nanti ni? Usop. Tu kaki dia. Kalau aku segar pun cantik juga ni. Woi! Usop, kau pingsan ke? Apa lah, takkan macam tu pun dah pingsan. Leceh betul lah budak ni. Kata hero. Ni yang tak sedap ni. Sedap juga kau ni, Usop. Macam nak angkat kerbau. Dah siap ke sarapan saya, Tom? Dah nak sejuk air ni pun. Awak tu asyik benar bilik surat khabar. Malas saya nak ngacaunya. Usop mana? Kan ke dah bangun tadi? Dah bangun. Dia tengoknya ke gelang tak masak lagi tadi. Dia tidur balik. Dia bukannya tidur sebab kuih gelang awak tu belum masak. Dia boring tengok kuih gelang tu. Awak pun satu. Hari-hari kuih gelang aja. Usop. Oh, Usop. Bangunlah. Cukup-cukuplah tidur tu. Ni minum dengan abah ni. Apa ni tidur sampai meninggi hari? Tak baik tau. Rezeki tak masuk. Abah, malam tadi orang jumpa hantu tau. Hantu apa pula? Mana datangnya hantu, Usop, oi? Ada, bah. Malam tadi orang nampak dengan abu. Hai, selama ni kamu tak pernah-pernahnya percaya ada hantu. Alih-alih hari ni cinta hantu pula. Mimpilah tu. Jangan mengarutlah, Sob, oi. Itulah tidur lagi sampai matahari tinggi. Sis, mereka tak mempercayai ceritaku. Tak apa. Sudahlah, Sob. Daripada kamu bercerita yang bukan-bukan tu, baik kamu makan aja kuih gelang mak kamu. Lagi elok. Woi, apa kena ni? Nak masuk sarkis ke? Gimana, Sob? Nak jumpa kau lah. Ada benda nak cerita ni. Kau mesti tak percaya punya lah. Kau punya cerita selalunya memang tak boleh percaya pun. Tapi tak apa lah. Kau cerita juga lah. Aku dengar. Aku rela ditipu. Kau percaya tak? Kalau aku katakan, malam tadi aku jumpa hantu. Hantu? Ya, hantu. Aku dalam perjalanan balik dari mengaji di surau dengan abu tau. Tiba-tiba aku nampak lampu. Lampu? Aku hari-hari nampak lampu. Kat rumah tu aku dari luar sampai ke dapur ada lampu. Bukan lampu tu lah, Ngok. Ini lampu lain. Dia terbang tau. Lepas tu terus jatuh kat dalam hutan. Alah, itu lampu aja. Macam-macam kemungkinan boleh jadi budak main bunga api kot. Bukanlah. Lepas tu kau tahu apa? Tak tahu?
Yelah, nanti aku tak habis cakap dulu. Hai, ya. Oh. Okey, lepas tu apa? Lepas tu ada kelawar menyerang kita orang. Aku dengan Abu lari gila. Aku sembunyi balik pokok. Tiba-tiba hantu segar aku. Aku tak ingat apa-apa lepas tu. Sedar-sedar je, aku dah berada kat pintu pagar rumah. Kat situlah aku nampak. Kau tak percaya ke? Alamak, itulah dia tu, Dul. Lari, Dul, hantu. Melampau betul hantu ni. Macam buta pun kacau orang. Hantu jenis apa ni, ha? Tak tahulah. Ini hantu siang kot. Jadi hantu pun ada shift siang, shift malam ke? Macam kerja kilang pula. Apa kata kita pergi tangkap nak? Boleh juga. Nanti kita jual hantu tu kat zoo kan. Duit jual hantu tu kita beli gasing, beli oren, beli layang-layang, beli majalah ujang. Kan? Pelan-pelan so, nanti lari kita. Mak! Siapa kau orang ke? Tahu apa kat atas pokok tu? Aku mengendap hantu malam tadi. Aku cadang nak tangkap. Nak jual kat zoo. Macam Aidy seorang je. Kau yakin ke hantu tu keluar malam ni, Bu? Kalau tak, buat penat aja kita tunggu kat sini. Sebenarnya aku was-was ni. Aku rasa bukan hantu lah yang kita tengok malam tadi kau. Sebab kalau hantu tentu dia dah cekik kita. Habis tu apa? Aku rasa makhluk asing lah. Sebab aku pernah tengok TV tentang UFO. Kisahlah, kalau makhluk asing pun kita tangkap jugalah. Aku rasa makhluk asing lebih mahal lagi dari harga hantu kan? Iyalah kot. Kita berada 37 darjah nautika dari planet Zalgus. Planet ini dipanggil Bumi, mengandungi kadar oksigen yang sama dengan planet Zalgus. Aku tak nak datang sini dah. Aku nak pergi ke planet Paul. Ini Bumi. Satu negara kat sini. Kita kekurangan H2O. Jika kita teruskan juga, perjalanan enjin kapal akan meletup kepanasan. Baru di sini ni. Kejarkan kereta. Apa yang kuat benar pakai kapal ni? Petrol boleh tahan pula tu. Isi RM10 boleh sampai Bumi. Haba terlalu tinggi. Bumi adalah antara planet yang hampir dengan matahari. Kita perlukan banyak H2O untuk menunjukkan enjin. Okeylah. Aku juga dah lari. Itu pun kalau ada lah. Aku pun baru first time sampai kat sini tau. Tak dapat tengah malam. Penat nak tunggu. Maulah kita cari. Jom, kita tangkap tak jumpa, kita balik lah. Kalau korang tak nak, biar aku cari seseorang lah. Dul, baliklah pergi seorang-seorang. Nanti kalau dia serang kau macam mana? Alah, kalau dia serang lari je lah. Apa susah? Apa benda ni? Terapi buruknya. Binatang spesies apa pula ni? Macam lagi batu lawan sangat. Alah, kalau pakai ni aku, muka batu kau ni memang tak lampu lah. Kurang ajar. Mengerti ikut mulut aja. Dah le masuk kat sini secara haram. Tak ada permit, tak ada pasport. Boy, aku pun tak sini tentang kat planet Bumi ni tau. Kapan-kapan aku rajak lah. Kalau tak, hurry lah. Baik aku pergi planet Zuhal. Lagi best. Wah, kau action Baik aku tackle kepala kau sekali. Jangan kan. Aku banyak gana. Jangan jadi pasal lah. Nanti aku lawan kau. Teruk aku nanti. Boleh buat duit ni. Kalau aku jual kau kat Skarkes, tentu laku. Aku tak betul ni. Penghuni planet Bumi ni semua garang-garang. Yeay, tangkap dia. Dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, aku menang. Aduh, nak bawa aku di mana pula ni? Kita simpan kat dalam
makan reban ayah atuk aku nak. Esok baru kita jual. Cantik. Kejap. Aku nak ketuk kapal aku. Ui, piring terbang lah. Jadi benda ni lah yang kita orang nampak malam tadi tu. Alamak, cantik lah. Ini bukan cantik. Ini nama dia flying saucer. Aku punya kenderaan. Dah rosak ni. Aku perlu air untuk kacik dia berfungsi semula. Air kat sungai tu berlambak. Cakap je berapa juta liter kau nak. Tak payah bayar pun. Sebagai upah kau orang tolong aku cari air. Aku bawa kau orang jalan-jalan naik kapal ni. Mana kau nak buat kita orang ni, ah? Jangan panggil aku kau lah. Nama aku Zarkus. Tak kira lah Zarkus ke Zirapah ke. Yang penting kita orang nak tahu ke mana destinasi kita ni. Inilah tempat tinggal aku. Nama planet ni ialah planet Zarkus. Iaitu sebuah bandar angkasa yang dibina dengan teknologi masa hadapan. Dahsyat ha. Ke mana ya bangunan ni semua boleh terapung? Boleh tanya pada pemerintah planet Zarkus ni. Aku pun tak tahu. Apa tu? Ui, cantiklah binatang tu. Jom kita tangkap nanti. Kita boleh tayang kat orang-orang Parit Sonto. Abang Budin mesti jealous ni. Bayang pula nak tangkap dia ni. Dapat. Macam ke Zagus ke? Apa nama kau ni, ha? Dah sekolah ke belum? Tak boleh cakap ke? Oh, bisu lah ni. Toink. Alamak, mana dia orang tadi, ha? Dah sesat lah aku ni. I say, man, kat mana aku nak balik ni? Kat mana tadi, ha? Toink. Kau ni asyik toink dari tadi. Mana aku faham? Cakaplah bahasa Malaysia. Usuk! Kau kat mana? Usuk! Aku agak Usuk ni dah jatuh ke bumi ni. Dia leka nak menangkap makhluk asing yang bulat tu tadi. Dia kejar sampai ke mana entah. Hei, yang bulat tu bukan makhluk asing. Itu ayam aku nak. Kau dah ingat ayam tu wakaf ke, ha? Menangkap itu ke hatinya. Apalah, komputer kasih maklumat salah. Cakap manusia itu jenis makhluk yang bertamadun. Dia curi ayam saya. Tak boleh dibiarkan tu datang. Seekor ayam tu harganya RM8. Kalau diambil 10 ekor, dah berapa? Itulah, siapa suruh kau bawa manusia kemari? Kan dah tolong kita. Kita mesti pertahankan hak kita. Takut nanti lebih ramai manusia datang ke planet kita ni sebab nak ambil ayam. Tak apa, tahulah aku nak mengajar dia orang ni. Dia beringat-ingat sikit di lain masa. Receh betul. Ni Karang macam mana nak menjawab kalau Pak Mat tanya ni, Kang? Nusa ke orang betul lah Usop ni. Siapa pula ni? Oi, kau curi ayam kita orang ya? Apakah bumi itu dah tak ada ayam lagi dah? Ke sebab harga ayam dah naik? Korang nak ambil ayam kat sini pula? Kami bukan nak mencuri ayam korang. Malah kami tak tahu pun benda buruk yang Usop kejar tu ayam. Usop? Usop tu apa bendanya? Kau orang punya ayam bukan? Usop tu kawan kita orang lah. Tadi dia sesama ke sini. Lepas tu dia kejar benda bulat tu sampai sekarang tak balik-balik lagi. Dah lah. Malas aku nak layan kau. Aku nak cari kawan aku tu. Bye. Aduh. Apa ni? Dol, Abu. Korang kat mana, ha? Alamak, kawan dia. Saya segera aja bang. Tak ada niat langsung nak menceritakan kawan abang ni. Kau telah menjatuhkan kawan aku. Jatuh dibalas jatuh tau. Asal tu, apa sal? Dia pukul kau ke? Tunggu aku datang membantu. Serang! Alamak, tak bolehlah macam ni. Saya langgar tadi saya saja aja. Nak gurau. Oh, gurau. Mari kita gurau lagi. Ya!
biar kita mati sama-sama. Aku sayang korang. Aku pun sayang kau. Ah! Pula budak-budak ni tidur kat dalam rumah ni pula. Woi, bangunlah woi. Kenapa lah engkau orang meniturkan diri di sini? Balik rumahlah tidur. Mana kita ni? Tak baru contoh lah. Mana pula lagi? Tadi kita orang jatuh dari planet Zagus, bang. Kami jumpa makhluk asing. Hai, dah lah tutup. Tak habis-habis pengaruh. Malam tadi jumpa hantu. Malam ni jumpa makhluk asing pula. ...28 hari bulan, beberapa orang penduduk di sekitar Johor mendakwa melihat piring terbang. Hah? Zargus?